Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini, kita akan menyelami dunia pengurusan pemasaran tajuk pendekatan pemasaran. Jom kita mulakan. Hai semua, setiap hari kita dikelilingi oleh macam-macam perniagaan kan? Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir macam mana sebenarnya syarikat-syarikat ni berfikir? Jom kita jelajah bersama perjalanan evolusi pemikiran perniagaan dari zaman di mana kilang adalah raja sehinggalah ke hari ini di mana masyarakat pula jadi keutamaan. Mesti anda perasan kan, ada iklan yang macam jerit-jerit, beli sekarang, diskaun hebat. Tapi ada pula jenama lain yang ceritanya lebih kepada usaha mereka untuk selamatkan penyu atau tanam pokok. Kenapa jadi macam tu? Ini bukan saja-saja tau. Sebenarnya, ia menunjukkan tahap pemikiran yang berbeza. Jom kita bongkar misteri ni. Okey, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ni. Kita akan lihat macam mana pemikiran bisnes ni berubah ikut 5 fasa utama. Mula-mula, kita ada fokus pada pengeluaran, lepas tu beralih kepada produk, kemudian kita masuk era penjualan, diikuti pemasaran dan yang terkini sekali, sampailah kita ke fasa kemasyarakatan. Setiap satu fasa ni, betul-betul mengubah cara dunia berniaga. Jom kita mulakan pengembaraan kita di titik permulaan di mana segala-galanya berpusat pada apa yang terjadi di dalam kilang dan kualiti produk yang dihasilkan. Pada zaman dulu, falsafah bisnes ni simple je. Syarikat percaya, asalkan mereka boleh buat produk banyak-banyak dengan harga yang paling murah, confirm orang akan beli. Yang penting sekali, kecekapan dan kecekapan. Inilah dia gambaran sebenar pendekatan pengeluaran. Cuba bayangkan kilang yang buat baju tee putih 24 jam tanpa henti, fokus diorang bukan pada rekaan fashion terkini, tapi macam mana nak hasilkan berjuta-juta helai baju supaya harga satu helai tu jadi murah gila. Inilah yang dipanggil ekonomi skala. Nah, di sinilah munculnya masalah baru. Bila semua orang dah pandai buat produk yang lebih kurang sama dan murah, macam mana sesebuah syarikat tu nak nampak lain daripada yang lain? Ini dah tentu memaksa mereka untuk fikir cara baru. Dan cara baru itulah yang kita panggil pendekatan produk. Tiba-tiba fokusnya bukan lagi pada berapa banyak boleh buat, tapi pada sebaik mana produk tu. Falsafahnya dah bertukar jadi, kalau kita buat produk yang paling best, pelanggan akan cari kita. Inovasi dan kualiti jadi hero. Gambar gear-gear yang kompleks ni memang kena sangat. Cuba fikirkan jenama telefon pintar yang canggih atau kereta mewah. Diorang tak lawan harga, tapi diorang lawan dari segi prestasi, reka bentuk dan teknologi. Malah jenama macam Dyson dengan vacuum dia yang power tu, percaya yang kualiti kejuruteraan produk mereka tu dah cukup untuk jadi jurujual yang paling hebat. Baiklah, kita dah tinggalkan era produk. Sekarang kita masuk ke fasa kedua yang sangat-sangat penting. Tumpuan bisnes dah mula beralih dari sekadar mencipta produk kepada usaha meyakinkan orang ramai untuk membelinya. Selamat datang ke era hard sell. Falsafah dia senang je. Pelanggan ni lihat sikit, diorang takkan beli kalau kita tak tolak atau pujuk. Jadi, syarikat pun guna macam-macam cara. Promosi besar-besaran, iklan yang agresif, jurujual yang tak putus asa, macam jurujual kat kios pusat beli belah tu, atau iklan TV, tawaran terhad, hubungi sekarang. Semuanya tentang mewujudkan rasa terdesak untuk membeli. Dan daripada sinilah wujudnya satu titik perubahan yang betul-betul besar dalam dunia perniagaan. Sesuatu yang mengubah terus peraturan permainan. Terdetik satu soalan. Daripada kita paksa pelanggan beli apa yang kita dah buat, apa kata kita tanya dulu apa yang mereka nak? Cuba tengok perbezaan ketara ni. Pendekatan jualan, ia bermula dari kilang. Fokusnya adalah untuk habiskan stok yang dah ada. Tapi pendekatan pemasaran pula, ia bermula dengan pelanggan. Ia kaji dulu, apa masalah anda, apa yang anda perlukan. Barulah produk dicipta untuk penuhi kehendak tu. Bezanya macam langit dengan bumi kan? Dan inilah dia, pendekatan pemasaran. Buat pertama kalinya, pelanggan diangkat menjadi raja. Syarikat yang paling berjaya bukan lagi yang paling pandai menjual, tapi yang paling pandai mendengar. Contoh paling senang, syarikat macam Grab. Mereka tak pernah berhenti buat survey, kumpul data dan update aplikasi diorang berdasarkan apa yang kita sebagai pengguna nak. Mereka bukan jual apa yang mereka ada, mereka bina apa yang kita perlukan. Okey, sekarang kita dah sampai ke peringkat yang paling moden dalam evolusi ni. Satu peringkat di mana tanggungjawab sesebuah perniagaan tu dah jadi lebih luas, bukan setakat keuntungan dan pelanggan je.
Pendekatan kemasyarakatan ni, dia tanya satu soalan yang lebih mendalam. Adakah dengan memuaskan hati pengguna hari ni, kita sebenarnya merosakkan dunia untuk anak cucu kita nanti? Jadi, ia cuba seimbangkan 3 perkara penting. 1, keuntungan syarikat. 2, kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dan alam sekitar untuk jangka masa panjang. Inilah contohnya dalam dunia nyata. Di sebelah sini, kita nampak syarikat buat pilihan yang lebih bertanggungjawab. Contohnya, guna pembungkusan yang mesra alam. Dan di sebelah sana pula, kita nampak hasilnya. Sebuah komuniti yang lebih sihat, persekitaran yang lebih terjaga untuk anak-anak kita. Nampak tak? Mereka bukan setakat menjual produk, tapi mereka turut serta membina dunia yang lebih baik. Jadi, selepas kita merentas perjalanan dari kilang ke masyarakat ni, apa kesimpulannya? Dan yang lebih penting, ke mana hala tuju perniagaan selepas ini? Perjalanan yang kita lalui tadi menunjukkan satu corak yang sangat jelas. Perniagaan yang hebat adalah perniagaan yang semakin prihatin. Ia bermula dengan hanya peduli tentang kecekapan mesin di kilang, kemudian beralih kepada kehebatan produk, seterusnya kepada kehendak pelanggan, dan kini ia dah sampai ke tahap memahami denyut nadi dan kesejahteraan seluruh masyarakat, dari skru dan nut kepada hati dan jiwa. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan terakhir untuk difikirkan. Selepas fokus kepada masyarakat, agak-agaknya apa fasa yang seterusnya dalam evolusi ini? Adakah ia tentang peranan AI dalam perniagaan, kesejahteraan mental pekerja dan pelanggan? Atau mungkin sesuatu yang kita tak pernah terfikir pun lagi? Fikirkanlah, sebab masa depan perniagaan sedang ditulis. Sekarang.